Assalamualaikum, what up guys? Jadi video kali ini kita nak sambung kita punya GPT Assistant punya proses. Okay, hari tu kita dah tunjukkan video pasal cara guna untuk pre-marketing GPT Assistant yang kita ada ni. Okay, sekejap saya tunjuk. Okay, so dekat sebelah ni korang nampak senarai dia. Okay, senarai GPT Assistant ni nampak kat sebelah ni. Ini adalah senarai GPT Assistant yang korang akan dapat bila mana korang grab GPT Assistant yang saya share tu. Okay, sebelum ni kita ada tunjuk pre-marketing. Okay, so next apa yang seterusnya adalah selepas kita dah selesai tugasan pre-marketing, iaitu Aira, Caca, Ella, yang seterusnya adalah kita nak dapatkan Ava untuk kerja-kerja ads apa semua kan. Okey, jadi kita akan menggunakan Lexi, Milo. Okay, Milo untuk dapatkan contoh hooks yang sesuai dengan customer avatar. Kemudian Milo juga akan bantu kita untuk gunakan maklumat pre-marketing tadi untuk kita transform kepada copywriting. Okay, daripada pre-marketing kita nak masuk ke marketing itself. Kemudian Lexi adalah profesional dalam menghasilkan copywriting yang menjual. Okay, jadi disebabkan kita dah ada customer avatar, kemudian kita dah ada detail lengkap tentang produk yang kita dah gunakan, semua GPT Assistant yang ada dalam pre-marketing tu, jadi senang untuk Lexi dan Milo buat hasil output yang terbaik yang betul-betul based on research yang sudah kita buat bersama GPT Assistant yang ada dalam pre-marketing tadi. Kita akan cuba guna dulu Milo dan Lexi ni untuk kita punya produk target audience tadi. Okay, so jom kita masuk ke GPT ni. Okay, so dekat sini kita dah selesai bahagian Ava dalam angle iklan. So kita dah ada dekat sini angle-angle iklan yang kita dah pun dapatkan daripada Ava. Seterusnya macam mana kita nak buat copywriting untuk setiap angle yang kita ada ni yang betul-betul kena dan sesuai dengan target audience yang kita dah buat. Sebab apa? Sebab kalau kita buat copywriting yang langsung tidak ada kena-mengena dengan kita punya target audience ataupun customer avatar, ianya tidak akan dapat menyentuh hati pelanggan dengan baik sebab tak sampai pun kepada keperluan dia. So buat apa dia? Nak membeli kan, lagi dah dia tak berminat. Jadi untuk tambat hati pelanggan, pertama sekali adalah kita perlu hasilkan copywriting ataupun content yang betul-betul sesuai untuk target audience kita. So jom kita tengok. Dalam pembelian GPT Assistant, kita akan sediakan sekali cheat sheet GPT Assistant, iaitu cara guna kita punya GPT Assistant. So dekat sini kita dah ada prepared prompt untuk kita terus copy dan paste. Okay, so kita nak masuk dekat Ava. Saya nak Ava ni sekali lagi hasilkan angle iklan yang bagus untuk kita tag. Kemudian kita akan terus gunakan Milo untuk dapatkan hook yang kita boleh gunakan untuk split test. Jadi kita ambil saja prompt yang telah pun disediakan dalam cheat sheet cara untuk gunakan Milo. So dekat sini kita dah dapat jawapan daripada Ava untuk funnel yang kita perlukan. Kemudian kita minta terus dia dapatkan based on funnel iklan ini, kita minta 5 hook. Okey. Jadi dekat sini kita dapat dah jawapan daripada Milo untuk hook iklan yang bagus. Okey. Kemudian kita pun pergi ke Lexi. Kita ambil Lexi pula dan kita terus hantar. Okay. Sorry, saya lupa untuk tag. Sorry. Kita kena tag lah kita punya GPT Assistant. Kalau copy paste prompt saja tak dapatlah jawapan. Okay, kita ulang balik. Kita pergi dekat, tak apa, kita buat silap sama-sama. Kita buatlah betulkanlah kesilapan sama-sama. Okay, jadi dekat sini kita kena tag Ava. Okay, kita tag Ava, kita letak dulu prompt ni, barulah kita akan dapat jawapan yang bagus. Sebab prompt semata-mata yang tidak ada file instruction yang lengkap kita sediakan dekat belakang, kita tak akan dapat hasil yang bagus. So nampak kan berbeza ni? Patutlah saya baca tadi hasil yang dikeluarkan dekat sini macam tak kena. Jadi dekat situ sebenarnya saya memang nak tunjukkan dekat korang yang sebenarnya kalau kita guna prompt semata-mata tanpa guna ChatGPT Assistant ni, kita akan dapat hasil yang based on prompt kita sajalah. Dan kita dapat prompt lengkap lah.
Tapi GPT Assistant ni dah ada prompt yang lengkap dekat belakang dia, dan kita tinggal buat final touch sahaja untuk basic prompt sahaja untuk dapatkan hasil yang menarik. Saya saja je memang nak tunjuk dekat korang apa kelebihan GPT Assistant supaya korang terus dapatkan dekat description tu. Okay, jadi kat sini kita barulah dapat satu funnel yang lengkap daripada Ava, GPT Assistant Ava ni untuk kita buat Facebook Ads. So angle yang dia bagi, awareness, kita kena bercakap pasal ni. Lepas tu bila dekat funnel interest, kita cakap pasal ni. Dekat funnel consideration, kita cakap pasal ni. Dekat funnel yang terakhir, kita cakap pasal ni. Okay, jadi dekat sini kita akan gunakan Milo ni. Tadi kita tak tag Milo, so hasil dia sangat tak padu. Nampak tak? Dekat sini kalau kita tak tag Milo, okay, dekat sini kita minta kan dengan dia 5 contoh hook kan. Tapi nampak hasil dia, saya baca tadi, pelik je, mata penat ni, nampak biasa, tapi sebenarnya ramai mula dari situ. Kan tak best, langsung tak ada hook. Tapi kita tengok perbezaan dia bila kita guna GPT Assistant. Bagus juga kalau dah tersilap ni, boleh saya tunjuk perbezaan hasil dia terus kan. So dekat sini kita tengok hasil bila kita tag Milo GPT Assistant yang belakang dia dah ada complete knowledge untuk hasilkan hook yang terbaik. Okay, nampak? Kan terus berbeza. Terus hasil output yang kita dapat tu mantap. Tengok dekat sini, jauh beza bagai langit dan bumi. Untuk funnel awareness, ini 5 hook yang dia bagi. Ramai tak sedar mata rosak bukan sebab umur je. Kalau mata cepat pedih, kabur dan berair, jangan buat-buat normal. Mata penat setiap hari ni sebenarnya amaran awal. So ni adalah hook yang bagus untuk funnel awareness. Jadi dia dah bagi dah dekat kita 5. Kau jaga telefon tapi mata sendiri kau biar. Bahaya bila mata selalu merah tapi kita abaikan. So dia berbentuk awareness, kesedaran. Kemudian ke interest pula. Ini hook yang diberikan untuk kita guna untuk funnel interest. Interest ni apa? Orang yang dah ada awareness, kemudian dia ada minat. So untuk orang yang ada minat, kita akan gunakan hook yang macam ni. Ada cara rawat mata tanpa ubat keras. Keras ni kita boleh tukar kepada berbahaya ataupun chemical. Kemudian yang ni, titis je, urut sikit, mata rasa lega. Ni sebab kita nak attack orang yang memang dah ada interest tentang masalah mata. Maksudnya orang ni memang ada masalah yang berkaitan dengan target market kita. Kemudian nampak, kenapa ramai mula amalkan penjagaan mata selepas solat? Air mata ni lain sikit, bukan eye drop biasa. Yang ni kita boleh repair lah, kita tukar nama produk lah kan. Mata penat boleh jadi ringan semula, betul ke? Okey. Kemudian consideration. Consideration ni adalah fasa yang kita nak buatkan customer tu consider kita punya produk. Itu adalah consideration punya funnel. Fasa yang ketiga, dia dah kenal produk kita apa semua. Dia memang ada, dia memang orang yang ada masalah dan dia dah kenal produk kita, tapi macam mana kita nak tackle dia untuk membeli. Itu adalah funnel yang ketiga, iaitu consideration. Sambil-sambil saya ajar ilmu tentang funnel lah kan. Formulasi nano dan bahan semula jadi, bukan sembang kosong. Nampak tak? Bila masuk ke fasa consideration, kita dah start untuk masukkan detail tentang produk kita dah. Kita dah masukkan USP produk dekat dalam content ataupun dekat sini hook lah, dalam topik hook yang Milo buat ni. Dia dah masuk ke fasa memperkenalkan produk dan memberitahu kenapa pilih yang ni berbanding yang lain. Kat sini kita akan nampak cara dia buat hook tu berdasarkan target audience kita untuk fasa consideration. Ramai nampak perubahan lepas konsisten 1 hingga 4 minggu. Boleh tertelan, tak memabukkan bahan halal. Itu kita, nampak dia semakin menekankan USP produk. Bukan rawat simptom je, tapi bantu jaga mata jangka masa panjang. Dia terus kepada USP produk. Dan conversion. Conversion akan berbentuk hard selling sikit biasanya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, 5 hook yang Milo sediakan untuk conversion. Kalau mata kau penting, ini ikhtiar yang selamat. Dia terus direct. Dia terus memberi solution dalam conversion punya phase. Sesuai untuk mak ayah kerja menghadap skrin dan mata letih. Amal selepas solat, konsisten je. Tak perlu tukar rutin, cuma tambah perjangkaan. Cuba dulu untuk diri sendiri, baru kau faham beza dia. So dekat sini Milo memang hasilkan satu copywriting yang memang sangat-sangat bagus. Okay, bukan copywriting, sorry, hanya hook sahaja. So ini adalah hook yang bagus. Jadi seterusnya kita ada pula GPT Assistant Lexi. Okay, Lexi ni adalah GPT Assistant yang akan bantu buat full copywriting untuk sales. Kalau dalam Facebook Ads, kita perlukan copywriting, dan dalam kreatif kita perlukan gambar dan copywriting. So dekat copywriting ni, Lexi lah yang akan buatkan copywriting yang sesuai untuk kerja-kerja marketing, which is sales copy. Copywriting ni ada banyak jenis kan. Ada yang macam untuk awareness, untuk penerangan apa semua. Tapi Lexi ni adalah expertise dia untuk copywriting yang menjual. Okay, jadi kita ambil prompt yang ada dekat sini. Kita pun tag Lexi. Bila kita tag Lexi, kita hantar prompt tadi.
Okay. Kita masukkan funnel stage awareness. Kat sini kita kena isi. Emosi kita biarkan yang terbaik. Emosi state of mind mana yang recommended. Key message apa yang kita nak sampaikan. Apa yang kita nak sampaikan. So dekat sini kalau kita ambil awareness, ramai tak sedar, mata rosak, kita ambil yang paling best. Mata okay, saya rasa nak ambil yang nombor 5 ni. Okay, kita masukkan yang ni. Okay, key message saya padam. Okay, kita pun hantar, kita tengok macam mana sales copy yang dia hasilkan. Nampak? Reading document. Sebab apa? Sebab dia membaca instruction yang ada di dalam otak dia. Sebab itulah nama dia GPT Assistant, custom GPT. Kita dah custom dia, knowledge yang ada belakang dia tu untuk dia follow instruction yang ada dalam dia punya knowledge base. Okay, dekat sini iklan awareness. Okay, dia ambil fear. Kemudian hook yang dia beri, yang kita bagi tadi. Okay, kemudian copywriting. Nampak dia dah bagi copywriting dekat sini. Primary Facebook ad. Kau perasan tak telefon ni, telefon slow sikit terus kita tukar. Tapi bila mata selalu penat, merah, kabur sikit-sikit, kita cakap tak apalah, biasa. Masalah mata ni bukan datang terus jadi teruk. Dia mula perlahan-lahan, senyap, penat bila hadap skrin, silau bila keluar rumah, mata berair tanpa sebab. Semua ni tanda awal yang ramai orang abaikan. Jaga mata bukan tunggu sakit. Jaga masa dia boleh dijaga. Kadang-kadang yang kita anggap remeh tu sebenarnya yang paling perlu diberi perhatian. Sebab kita bagi soft selling. Dekat sini kalau kita tengok semua adalah berkaitan dengan awareness. Okay. Kemudian kita nak tengok dia buatkan copy untuk ni pula. Kita ambil hook lain pula. Kita letak prompt tadi. Kita pun pilih hook yang berkaitan dengan ni. Okay, air mata ni kenapa ramai detail je. Ada cara rawat mata tanpa ubat keras. Okay, saya rasa nak ambil yang ni. Kita ambil yang ni. Okay, funnel stage interest. Kemudian kita bagi hook yang ni. Kemudian kita hantar. Kita tengok macam mana dia buat copywriting yang bagus untuk funnel interest berdasarkan hook yang kita pilih. Macam itulah cara guna dia GPT Assistant ni. So dia bagi terus ayat. Selesai. Bila sebut pasal mata. Okay, bila sebut pasal, ramai orang terus fikir ubat kuat, pedih, panas, tak selesa. Sebab ubat kuat, mungkin ini bukan ubat kuat ya. Ini yang dia nak masukkan ni. Okay, sebab saya letak keras kat sini. Kita tukarlah. Ubat tanpa, ada cara rawat mata tanpa ubat chemical. Okay, kita betulkan dulu. Macam itulah, dia kena pandai lah sikit. Kalau takkanlah kita nak ambil bulat-bulat. Kita, mana yang kita boleh betulkan, kita betulkan. Tapi dia memudahkan kita. Kalau kita tengok dekat sini copywriting kita yang kita dapat, bila mata mula rasa tak selesa, ramai orang sebenarnya takut nak cuba macam-macam. Takut pedih, takut tak sesuai, takut bergantung. Sebab tu ramai cari alternatif yang lebih lembut dan semula jadi. Penjagaan mata bukan semestinya kena bermula dengan ubat keras. Ada cara yang fokus pada amalan konsisten. Bantu sokong keselesaan mata dari hari ke hari. Bila dibuat perlahan-lahan, ramai rasa lebih tenang untuk teruskan rutin penjagaan mata mereka. Yang penting, pilih cara yang kau rasa selamat untuk diri sendiri. Sebab kita cakap pasal topik keselamatan. Jadi soft selling dia tekankan point tentang keselamatan. Okay, yang last sekali saya nak try untuk hook tentang conversion pula. Okay, kita nak terus ke sale kan. Okay, kita cari kat sini. Tak perlu tukar rutin, cuma tambah. Okay, saya nak ambil hook yang ni. Okay, sorry. Tadi saya copy yang ni tadi kan. Kita kena paste dulu. Okay, kita ambil ni. Kita paste. Kita ambil hook yang ni. Kita replace. Kita masukkan funnel kita adalah conversion. Okay, ini pun tekan. Okay, so ini adalah copywriting untuk conversion pula. Kita bukan boleh minta satu je, kita boleh minta 5, 10, 20, tak kisah. Seberapa banyak pun. Okay, dekat sini kita dah dapat. Bila sampai bab penjagaan mata, kebanyakan orang sebenarnya bukan cari benda yang cepat. Mereka cari sesuatu yang boleh dipercayai. iShifa digunakan sebagai ikhtiar penjagaan mata dengan pendekatan yang lembut, konsisten yang sesuai diamalkan harian. Nampak? Dekat sini dia dah start mention tentang nama produk. Kalau perasan dekat tadi, dekat copywriting yang awareness interest, dia tak hard selling. Dia tak sebut tentang produk sangat. Okay? Jadi dekat sini kita tengok
Dia dah mula sebut, ramai memilih iShifa bukan kerana janji luar biasa tapi kerana ia mudah diamalkan dan selari dengan rutin harian mereka. Kemudian, jika kau sedang mencari ikhtiar selamat untuk mata, ini mungkin langkah kecil yang berbaloi untuk jangka panjang. So, ini adalah ni. Okay. So, dekat sini kita dah settle untuk copywriting. Jadi, daripada pre-marketing, kita dah masuk ke marketing tapi kita baru selesai bab copywriting. So, video pun dah panjang. Saya nak tamatkan untuk copywriting dulu kan. Nanti kita akan pergi ke poster pula. Daripada copywriting yang kita dapat, apa poster yang kita nak buat, guna ChatGPT juga. Guna GPT Assistant yang kita ada sediakan juga. Sebab kita ada GPT yang lengkap untuk seorang marketer. So, this is for you. Subscribe lah kalau tak nak terlepas kan.